Kalau saya ada 10 juta hari ini, Rich. Hey. adakah saya akan membeli kereta mewah, rumah besar, mungkin jam tangan mahal? Itulah corak pemikiran saya 20 tahun yang lepas. Dan bagi kebanyakan orang, awak pun mungkin bertanyakan soalan yang sama. Tapi melalui kerja saya sebagai penasihat kewangan, saya sering berjumpa dan berbual dengan ramai orang yang kaya. Dan salah satu topik yang sering dibincangkan adalah berkenaan dengan bagaimana duit digunakan. Di situ, corak pemikiran saya telah berubah. Hari ini, bila saya dah berumur 40 lebih, saya mula perasan bukan semua perbelanjaan memberi kesan yang sama. Ada benda yang bila dibeli, rasa seronoknya hanya sekejap saja. Tetapi ada pula setengah benda yang selepas dibeli, memberi impak yang sangat ketara untuk jangka masa yang sangat panjang. Apakah benda-benda itu? Itulah yang saya akan kongsikan hari ini. 5 pembelian mewah yang saya sendiri sanggup beli. Welcome to Sembang Finance. Pembelian mewah pertama ialah membeli masa. Dan saya bukan bercakap tentang jam tangan mewah. Apa yang saya maksudkan ialah membeli balik masa yang kita luangkan untuk benda-benda yang kita sendiri tak suka buat. Supaya kita ada lebih banyak masa untuk buat benda yang kita nak buat. Contohnya, saya sendiri bajet RM400 sebulan untuk membayar pembantu rumah yang akan datang 2 kali seminggu untuk mengemaskan rumah saya. Sebab saya sendiri tak ada masa nak buat dan isteri saya pun tak suka buat. Saya juga buat food catering setiap malam sebab tiada orang di rumah, ada masa untuk memasak. Hujung minggu biasanya saya makan luar. Satu tips untuk korang. Kalau awak nak tahu adakah ia berbaloi untuk beli masa, cuba tanya diri sendiri. Adakah kos untuk upah orang lain buat benda tu lebih murah daripada nilai masa 1 jam awak? Contoh katakan satu servis tu boleh menjimatkan awak 2 jam seminggu. Dan harga nak beli 2 jam tersebut adalah katakan RM80. Kalau awak gunakan 2 jam tersebut untuk buat katakan Grab ataupun side hustle ataupun kerja lebih, adakah nilai 2 jam tersebut lebih daripada RM80? Kalau jawapannya ya, contohnya kalau awak kerja 2 jam lebih, awak boleh menjana RM200. Dan sudah tentu ia lebih berbaloi untuk membeli masa orang lain. Seterusnya, kesihatan. Sebab bila kita sihat, kita boleh hidup lebih lama dan lebih penting, kualiti hidup kita lebih baik. Itulah sebabnya bila bercakap tentang perbelanjaan yang berbaloi, perkara yang berkaitan dengan kesihatan hampir selalu akan muncul. Yang paling penting, pastikan awak ada insurans. Dan sementara awak masih sihat, belilah sebab dia jauh lebih murah. Kalau awak perlu insurans, boleh cari saya sebab financial advisor pun boleh jual insurans. Of course, di sebalik itu ada juga planning, tapi kalau awak belum ada dan awak nak, boleh cari saya, okey? Okey, cukuplah saya promo. But honestly, benda-benda seperti gym, personal trainer, semua ini saya rasa berbaloi untuk menggunakan duit awak. Ya, ia tidak diperlukan dan ia memang pembelian yang mewah. Tapi kalau mampu, jangan tunggu sampai dah tua, badan pun kurus kering, baru nak fikir pergi gym. Satu lagi yang saya rasa adalah sangat berbaloi untuk beli adalah apa-apa sahaja yang mengasingkan badan kita daripada tanah. Contohnya, kasut, kerusi, katil. Yang ini saya sanggup beli yang mahal sebab inilah benda yang badan kita guna setiap hari untuk tempoh yang lama. Ambil katil sebagai contoh. Kalau tidur tak lena, esok semua benda pun jadi susah. Fokus pun kurang, badan pun rasa tak sedap. Itulah sebabnya katil kalau harganya RM10,000 pun saya sanggup beli. Next, rumah impian. Kalau awak mampu, pada pendapat saya, inilah salah satunya pembelian mewah yang berbaloi untuk dibeli. Tapi saya nak awak reframe dalam otak apa itu maksudnya rumah impian. Rumah impian tak semestinya rumah yang mahal ataupun besar. Rumah impian sebenarnya ialah rumah yang boleh memberi awak pengalaman hidup yang paling baik. Sebagai contoh, saya sendiri tinggal di sebuah kondominium 1,100 square feet di kawasan PJ. Ia bukanlah rumah yang besar, tapi lokasinya sangat sentral dan premium. Apa? Nak pergi mana-mana pun senang. Nak apa-apa pun mudah sebab semua dekat. Isteri saya pula suka sebab dia boleh bangun lambat sikit kalau nak pergi office. Nak balik rumah pun tak payah sidai jam lama-lama. Lagipun isteri saya tak suka mengemaskan rumah, jadi dia suka tinggal rumah yang kecil sikit.
Anak pun saya ada satu je. Nak beli banglo 5 bilik buat apa kan? Kalau rumah impian awak masih adalah banglo 5 bilik, bukan tak boleh. Macam yang saya katakan, kalau mampu belilah. Yang penting, dia kena memberikan pengalaman hidup yang paling baik untuk awak. Kalau tak, yang bertambah hanyalah kos maintenance. Nombor 4, pelancongan atau lebih tepat lagi, pengalaman melancong. Okey, dalam banyak-banyak perbualan saya, melancong seringkali diwawakan sebagai salah satu kegunaan duit yang paling baik. Ini kerana apabila awak melancong, awak melihat banyak benda. Seringkali pengalaman melancong tu menjadikan minda kita terbuka. Pandangan pun lebih luas. Tapi pengalaman tanpa niat yang betul tidak berbaloi. Sebagai contoh, saya tahu ramai di sini bersangka bahawa kalau nak melancong kena mahal, kena jauh. Biar ada gambar cantik. Lepas tu bawa semua keluarga sekali. Biar tunjuk kat Instagram saya jenis yang mampu melancong 3 kali setahun dengan keluarga. Tapi adakah itu pengalaman dengan niat yang betul? Setahu saya, kanak-kanak bawah umur 12 tak kisah pun mana kita melancong. Dia lagi suka main dengan kawan-kawan dia. Bagi anak, melancong buat apa? Jalan-jalan tengok gunung, apa gunanya? Dia tak faham. Sebab pelancongan macam tu sebenarnya untuk orang yang dewasa. So, kalau macam tu, tak perlulah bawa anak. Bagi saya, pengalaman yang paling berbaloi ialah pengalaman yang memberi kita quality time dengan orang yang kita hargai dan yang menghargainya. Saya beri contoh bila saya melancong dengan isteri saya, salah satu aktiviti yang kita suka buat adalah untuk pergi pasar ataupun supermarket. Ya, betul. First of all, sebab kat Malaysia pun kita suka pergi supermarket beli benda. Dia macam aktiviti keluarga setiap hujung minggu. So, bila kita buat kat negara lain, dia adalah perasaan yang dekat dengan hati. Saya cuba buat benda yang saya selalu buat kat rumah tapi di negara lain, supaya saya dapat merasai bagaimana pengalamannya sekiranya saya tinggal di sana. Inilah jenis pengalaman yang saya rasa sangat berbaloi untuk dibeli. Dan akhirnya, nombor 5, pengalaman orang lain. Pada pendapat saya, hands down pembelian mewah yang paling berbaloi. Bila kita tak ada duit, kita tak ada pilihan. Biasanya nak buat apa-apa pun, kita kena buat sendiri. Guna masa sendiri dan belajar sendiri. Tapi kalau awak ada duit, awak boleh bayar seseorang untuk buat sesuatu dengan betul. Atau kita bayar seseorang untuk ajar kita buat dengan betul. Ini termasuklah tuition untuk anak, pergi kursus trading ke, join club hobi ke. Kita guna pengalaman orang lain untuk jimatkan masa kita sendiri. That's why kadang-kadang saya tak faham orang yang kata saya nak jimat duit unit trust. Saya tak nak bayar, so saya melabur sendiri. Tapi dia sendiri tak tahu macam mana nak melabur. Pernah tak dengar orang macam ni? Dalam bahasa Inggeris kita cakap penny wise pound foolish. Actually, tak ada masalah kalau awak betul-betul nak belajar melabur sendiri. Tapi nak mahir mengambil masa yang sangat panjang. Dan kalau awak tak ada tekad untuk meluangkan 4 tahun untuk belajar sebaik-baiknya, bayarlah untuk pengalaman orang lain. Dalam hidup ni, kalau awak nak jimat duit, memang semua kena buat sendiri. Kalau betul-betul nak jimat beratus-ratus ribu, kau benalah rumah sendiri. Itu memang paling murah. Tapi murah tak semestinya paling berbaloi. Okey, self-promo sikit. Kalau awak tiada masa untuk menguruskan pelaburan awak, awak boleh cari saya untuk tolong buat. Itulah antara salah satunya tugas financial advisor. Sila isikan borang di ruang deskripsi dan saya akan hubungi awak dalam masa 1 minggu. Okey, mesej di sebalik semua ini sebenarnya sangat mudah sahaja. Benda yang berbaloi untuk dibeli ialah benda-benda yang beri kita masa, menjaga kesihatan, memudahkan hidup dan mencipta kenangan yang bermakna. Manakala perkara yang selalunya tak berbaloi ialah benda yang kita beli semata-mata sebab kita mampu dan akhirnya merumitkan hidup. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi, bye-bye.